Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sebelum kita mulakan, saya ingin meminta sedikit sokongan daripada anda. Jika anda meminati dunia shilling lama Malaysia dan ingin mengetahui kisah-kisah menarik di sebalik shilling yang mungkin masih tersimpan di rumah, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Dengan cara itu anda tidak akan terlepas setiap video terbaru yang kami kongsikan. Sekarang, mari kita lihat satu shilling yang mungkin pernah berada di dalam poket anda suatu ketika dahulu, tetapi hari ini menjadi bahan perbualan dalam kalangan pengumpul. Bayangkan anda sedang mengemas sebuah almari lama di rumah. Di sudut paling bawah, terdapat sebuah bekas kecil yang sudah berhabuk. Apabila anda membukanya, anda menemui beberapa keping shilling lama yang tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Pada mulanya anda mungkin menganggap semuanya hanyalah duit shilling biasa. Namun apabila mata anda tertumpu kepada sekeping shilling 10 sen Malaysia bertahun 2006, anda mula tertanya-tanya. Mengapa semakin ramai orang bercakap tentang shilling ini? Adakah ia benar-benar mempunyai sesuatu yang istimewa, atau sekadar cerita yang dibesar-besarkan? Inilah persoalan yang akan kita bincangkan hari ini. Saya mahu anda menonton sehingga penghujung video kerana di bahagian akhir nanti saya akan berkongsi satu nilai yang sering mengejutkan ramai orang. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, ada beberapa perkara penting yang perlu anda ketahui terlebih dahulu. Ramai orang beranggapan bahawa hanya shilling yang sangat tua sahaja boleh menjadi buruan pengumpul. Mereka percaya shilling yang berusia lebih 100 tahun sahaja mempunyai nilai. Hakikatnya, tanggapan itu tidak semestinya betul. Dalam dunia numismatik, usia hanyalah salah satu faktor. Ada shilling yang tidak terlalu lama usianya tetapi tetap mendapat perhatian kerana mempunyai ciri-ciri tertentu yang dicari oleh pengumpul. Shilling 10 sen Malaysia tahun 2006 adalah antara shilling yang masih diingati oleh ramai rakyat Malaysia. Ia digunakan setiap hari ketika membeli makanan, membayar tambang, atau menerima baki daripada peniaga. Oleh sebab jumlahnya banyak ketika itu, hampir tiada siapa menyangka bahawa bertahun-tahun kemudian shilling ini akan mula diperhatikan semula. Apa yang menarik, ramai orang pernah memiliki shilling ini tetapi tidak lagi tahu ke mana ia menghilang. Ada yang telah membelanjakannya tanpa berfikir panjang. Ada yang membuang shilling lama ketika berpindah rumah. Ada juga yang meninggalkannya di dalam tabung sehingga terlupa kewujudannya. Namun bagi mereka yang gemar mengumpul shilling, setiap keping mempunyai cerita tersendiri. Mereka melihat sesuatu yang berbeza daripada orang biasa. Ketika orang lain hanya melihat sekeping logam kecil, pengumpul melihat sejarah, reka bentuk, proses pengeluaran dan keunikan yang mungkin tidak disedari oleh kebanyakan orang. Pernahkah anda memegang shilling dan melihatnya dengan teliti? Cuba perhatikan setiap ukiran pada permukaannya. Lihat bagaimana setiap garisan dibentuk dengan begitu kemas. Setiap simbol dan setiap angka bukan diletakkan secara kebetulan. Semuanya mempunyai tujuan dan melambangkan identiti negara. Ramai yang tidak sedar bahawa keadaan shilling memainkan peranan yang sangat besar. Dua keping shilling yang sama tahunnya boleh mempunyai perbezaan nilai yang sangat jauh. Mengapa perkara ini berlaku? Jawapannya mudah. Shilling yang telah digunakan selama bertahun-tahun biasanya mengalami kehausan. Permukaannya menjadi licin, ukiran semakin kabur dan terdapat banyak calar. Sebaliknya, shilling yang masih kelihatan hampir seperti baru lebih sukar ditemui kerana kebanyakannya telah lama berada dalam edaran. Bayangkan dua orang mempunyai shilling 10 sen 2006. Seorang menyimpannya sejak hari pertama di dalam bekas khas tanpa pernah digunakan. Seorang lagi menggunakannya selama bertahun-tahun sehingga warnanya berubah dan ukirannya hampir hilang. Walaupun kedua-duanya berasal dari tahun yang sama, minat pengumpul terhadap kedua-duanya pasti berbeza. Sebab skim ramai pengumpul sanggup menghabiskan masa berjam-jam memeriksa shilling menggunakan kanta pembesar. Mereka mahu memastikan setiap butiran masih jelas. Kadang-kadang hanya satu kecacatan kecil sudah cukup untuk mengurangkan minat pembeli. Lebih menarik lagi, terdapat pengumpul yang tidak mencari shilling kerana nilainya semata-mata. Mereka mahu melengkapkan koleksi mengikut tahun.
Bayangkan seseorang sudah memiliki semua shilling 10 sen kecuali keluaran tahun 2006. Sudah tentu dia akan berusaha mendapatkannya supaya koleksinya lengkap. Di sinilah permintaan mula memainkan peranan. Apabila semakin ramai orang mencari shilling yang sama, perhatian terhadap shilling tersebut juga meningkat. Walaupun tidak semua shilling mempunyai nilai yang luar biasa, minat daripada pengumpul tetap menjadikan shilling itu lebih menarik berbanding sebelumnya. Ramai orang melakukan satu kesilapan besar apabila menemui shilling lama. Mereka terus mencucinya menggunakan ubat penggilap logam sehingga permukaannya menjadi terlalu berkilat. Mereka menyangka tindakan itu akan meningkatkan nilainya. Sebenarnya, dalam dunia pengumpulan shilling, permukaan asal jauh lebih dihargai. Pengumpul lebih suka melihat keadaan sebenar shilling berbanding shilling yang telah diubah suai. Sebab skim, jika anda masih mempunyai shilling lama, jangan tergesa-gesa membersihkannya sebelum mengetahui cara yang betul. Selain itu, penyimpanan juga sangat penting. Shilling yang terdedah kepada kelembapan boleh mengalami perubahan warna atau kakisan. Jika disimpan bercampur dengan shilling lain tanpa perlindungan, permukaannya boleh tercalar akibat bergesel antara satu sama lain. Ada satu kisah menarik yang sering diceritakan oleh peminat shilling. Seorang lelaki sedang membantu ibunya mengemas rumah lama keluarga. Ketika membuka sebuah kotak kecil yang hampir dibuang, dia menemui beberapa gulung shilling yang dibalut dengan kertas lama. Pada mulanya dia hampir membuang semuanya kerana menyangka ia hanyalah duit shilling biasa. Namun selepas diperiksa satu demi satu, dia mendapati terdapat beberapa keping yang menarik perhatian pengumpul. Kisah seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Masih ramai keluarga di Malaysia yang menyimpan shilling lama tanpa mengetahui apa yang mereka miliki. Ada yang berada di dalam tabung besi, ada di dalam laci, malah ada yang tersimpan di dalam dompet lama yang tidak pernah dibuka sejak bertahun-tahun. Mungkin selepas menonton video ini anda juga akan mula memeriksa semula simpanan di rumah. Bukan kerana mengharapkan semua shilling mempunyai nilai tinggi, tetapi kerana setiap shilling mempunyai kisah yang menarik untuk diketahui. Satu perkara yang saya ingin tekankan ialah jangan mudah percaya kepada semua dakwaan yang anda lihat di internet. Kadang-kadang terdapat individu yang meletakkan harga yang sangat tinggi untuk menarik perhatian, sedangkan harga yang diminta tidak semestinya mencerminkan nilai sebenar sesuatu shilling. Dalam dunia koleksi, nilai sentiasa bergantung kepada keadaan shilling, permintaan semasa dan persetujuan antara pembeli dengan penjual. Namun skim yang menjadikan dunia shilling begitu menarik. Setiap hari ada sahaja cerita baharu. Ada yang menemui shilling lama ketika membersihkan rumah. Ada yang mewarisi koleksi daripada ibu bapa atau datuk nenek. Ada juga yang mula mengumpul shilling sebagai hobi dan akhirnya semakin mendalami sejarah di sebalik setiap keping yang mereka miliki. Yang paling penting, jangan sesekali memandang rendah kepada shilling kecil yang masih berada di rumah anda. Kadang-kadang sesuatu yang kelihatan biasa hari ini boleh menjadi bahan perbualan ramai pada masa hadapan. Mungkin shilling yang anda simpan selama bertahun-tahun mempunyai ciri yang sedang dicari oleh pengumpul tanpa anda sedari. Apabila seseorang mula mendalami dunia pengumpulan shilling, mereka akan sedar bahawa setiap keping shilling mempunyai identitinya sendiri. Walaupun reka bentuknya kelihatan sama pada pandangan pertama, pemeriksaan yang lebih teliti sering mendedahkan perincian yang tidak pernah disedari sebelum ini. Inilah sebabnya mengapa pengumpul berpengalaman tidak pernah membuat penilaian hanya dengan sekali pandang. Jika anda mempunyai shilling 10 sen Malaysia tahun 2006, cuba ambil beberapa minit untuk memeriksanya. Gunakan pencahayaan yang terang dan lihat keseluruhan permukaan shilling. Perhatikan sama ada ukiran masih tajam, angka tahunnya jelas, dan sama ada terdapat calar, kesan hentakan atau perubahan warna yang ketara. Semua perkara ini boleh mempengaruhi minat seseorang pengumpul. Ramai orang berasa kecewa apabila mendapati shilling mereka tidak kelihatan sempurna. Sebenarnya, itu adalah perkara biasa. Kebanyakan shilling telah digunakan dalam urusan harian selama bertahun-tahun. Ia berpindah dari satu tangan ke satu tangan yang lain, disimpan di dalam poket, dompet, mesin juruang dan tabung. Semua perjalanan itu meninggalkan kesan pada permukaannya.
Namun begitu, sekali-sekala masih ada shilling yang berjaya kekal dalam keadaan sangat baik. Ada yang disimpan terus selepas diperoleh, ada yang menjadi sebahagian daripada koleksi keluarga, dan ada juga yang tidak pernah digunakan dalam urusan harian. Shilling seperti inilah yang sering mendapat perhatian lebih tinggi kerana keadaannya semakin sukar ditemui. Selain keadaan fizikal, terdapat juga pengumpul yang memberi perhatian kepada butiran kecil pada proses pengeluaran shilling. Mereka akan membandingkan beberapa keping shilling daripada tahun yang sama untuk melihat sama ada terdapat perbezaan yang luar biasa. Walaupun kebanyakan shilling adalah seragam, minat terhadap variasi kecil sentiasa wujud dalam dunia numismatik. Inilah yang membuatkan hobi mengumpul shilling tidak pernah membosankan. Setiap kali seseorang menemui sekeping shilling lama, pasti timbul persoalan. Adakah shilling ini biasa? Adakah ia mempunyai ciri yang jarang ditemui? Adakah ia pernah menjadi sebahagian daripada koleksi yang berharga? Semua persoalan ini menjadikan proses mencari dan mengkaji shilling begitu menyeronokkan. Mungkin anda tertanya-tanya mengapa semakin ramai orang mula menyimpan shilling lama sedangkan pembayaran digital semakin meluas. Jawapannya mudah. Apabila penggunaan wang tunai semakin berkurangan, shilling-shilling lama juga semakin kurang berada dalam edaran. Lama-kelamaan, lebih banyak shilling hilang, rosak atau dibuang. Keadaan ini menyebabkan shilling yang masih terpelihara menjadi semakin sukar ditemui. Ramai pengumpul percaya bahawa menjaga shilling hari ini adalah satu cara untuk memelihara sejarah negara. Setiap shilling mencerminkan satu zaman. Ia pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian jutaan rakyat Malaysia. Ia digunakan untuk membeli makanan, membayar tambang, membeli surat khabar dan pelbagai keperluan lain. Semua itu menjadikan shilling bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga saksi kepada perjalanan masa. Jika anda benar-benar berminat untuk mula mengumpul shilling, jangan fikir anda perlu mengeluarkan wang yang banyak. Mulakan sahaja dengan shilling yang sudah ada di rumah. Lihat tahun keluarannya, simpan dengan kemas dan belajar mengenali ciri-cirinya. Dari situ, minat anda akan berkembang sedikit demi sedikit. Satu lagi perkara yang sering diabaikan ialah cara memegang shilling. Ramai pengumpul mengelakkan daripada menyentuh permukaan shilling dengan jari kerana minyak semula jadi pada kulit boleh meninggalkan kesan selepas tempoh yang lama. Sebaliknya, mereka memegang shilling pada bahagian tepi untuk membantu mengekalkan keadaannya. Jika anda menemui beberapa keping shilling 10 sen 2006, jangan terus menganggap semuanya mempunyai nilai yang sama. Periksa satu demi satu. Kadang-kadang terdapat perbezaan dari segi keadaan yang boleh mempengaruhi minat pengumpul. Kesabaran dalam memeriksa shilling sering memberikan hasil yang lebih baik daripada membuat keputusan secara tergesa-gesa. Ada juga individu yang mewarisi koleksi shilling daripada ibu bapa atau datuk nenek. Pada mulanya mereka tidak berminat, tetapi apabila mula membaca sejarah dan memahami latar belakang setiap shilling, minat itu semakin mendalam. Akhirnya, koleksi yang diwarisi bukan sahaja menjadi kenangan keluarga, malah menjadi hobi yang sangat bermakna. Dunia shilling juga mengajar kita satu perkara penting, iaitu menghargai benda kecil. Shilling yang dahulunya hanya digunakan untuk membeli barangan harian kini menjadi simbol sejarah, kenangan dan minat yang dikongsi oleh ramai orang. Kadang-kadang sesuatu yang kecil mampu membawa cerita yang sangat besar. Sekarang cuba bayangkan jika malam ini anda membuka tabung lama di rumah dan menemui beberapa keping shilling 10 sen Malaysia tahun 2006. Sudah tentu anda akan melihatnya dengan cara yang berbeza selepas mengetahui semua perkara yang telah kita bincangkan hari ini. Anda tidak lagi melihatnya sebagai sekeping logam biasa, tetapi sebagai satu koleksi yang mungkin mempunyai nilai kepada pengumpul. Inilah sebabnya saya sentiasa menggalakkan penonton supaya tidak terburu-buru membuang shilling lama. Walaupun kebanyakannya mungkin hanyalah shilling biasa, anda tidak akan tahu nilainya jika tidak memeriksanya terlebih dahulu. Beberapa minit yang anda luangkan untuk melihat koleksi lama mungkin memberikan satu penemuan yang tidak disangka-sangka. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke bahagian yang paling dinantikan. Sejak awal video tadi,
Saya ada menyebut bahawa terdapat satu angka yang sering menjadi perhatian ramai apabila bercakap tentang shilling 10 sen Malaysia tahun 2006. Berdasarkan maklumat yang sering dikongsikan dalam komuniti pengumpul, terdapat dakwaan bahawa shilling 10 sen Malaysia 2006 yang berada dalam keadaan luar biasa, mempunyai ciri-ciri tertentu serta mendapat permintaan tinggi daripada pengumpul boleh dikaitkan dengan nilai sehingga $8,700 Amerika. Walau bagaimanapun, penting untuk difahami bahawa angka ini bukanlah nilai bagi semua shilling 10 sen 2006. Nilai sebenar bergantung kepada keadaan fizikal shilling, keaslian, ciri-ciri yang dimiliki, tahap permintaan semasa serta persetujuan antara pembeli dan penjual. Jadi, jika anda masih menyimpan shilling 10 sen Malaysia tahun 2006, jangan terburu-buru menganggap ia tidak mempunyai nilai. Simpan dengan baik, periksa keadaannya dan terus belajar tentang dunia numismatik. Semakin banyak pengetahuan yang anda miliki, semakin mudah untuk memahami mengapa sesetengah shilling menjadi begitu istimewa di mata pengumpul. Jika anda menikmati perkongsian hari ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video seterusnya tentang shilling lama Malaysia yang mungkin masih berada di dalam rumah anda. Tinggalkan juga komen di bawah dan beritahu saya, adakah anda masih memiliki shilling 10 sen Malaysia tahun 2006? Saya ingin membaca pengalaman anda. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung, dan kita akan berjumpa lagi dalam video akan datang dengan satu lagi kisah shilling Malaysia yang pasti lebih menarik.